Hai semua, saya Madam Lydia dari College Community Kuala Langat. Untuk sesi pembelajaran kali ini, saya dan tim akan menerangkan salah satu teknik asas tali, iaitu teknik menggulung tali atau lebih dikenali sebagai coiling rope yang biasa digunakan dalam aktiviti tali tinggi. Seterusnya, saya pas kepada tim saya, Dila dan Apple untuk beri penerangan yang lebih terperinci. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam video pada kali ini, pelajar akan didedahkan berkaitan dengan pengenalan aktiviti rekreasi luar. Untuk kali ini, kita akan menunjukkan teknik coiling yang mana teknik ini digunakan untuk aktiviti tali tinggi. Aktiviti tali tinggi merupakan salah satu aktiviti ekstrim yang berisiko bergantung kepada tahap kesukarannya. Kini, aktiviti ini telah diserapkan menjadi aktiviti rekreasi luar yang menarik dan ekstrim.